Israel ni sebenarnya hakikatnya dia bukan ramai sangat orang. Penduduk dia berbanding dengan Iran. Iran ada 90 hampir 100 juta. Berapa? 10 juta Israel. Tapi dalam sebenarnya itu, kekuatan sebenarnya Israel ini hakikatnya dia memiliki apa yang kita katakan 340 pesawat. 340 pesawat F-14, F-15 dan ada 45 buah pesawat F-35 yang tercanggih, terkini, ternau dalam persenjataan. Ini semua buatan Amerika. Dan Israel juga ada apa yang kita panggilkan bunker buster. Bunker buster ini ialah bom besar. Berat dia 2,000 pound. Dan ini apabila dijatuhkan ke dalam gunung untuk akan meledak pecah. Dulu masa nak mencari Osama bin Laden di Tora Bora, bom ini telah digunakan. Sekarang ini yang digunakan oleh Israel untuk mengebom kerana tempat makmal nuklear. Makmal tempat Iran menyurukkan senjatanya adalah di dalam gua dan di bawah tanah. Ini gunaan. Dan juga Israel mempunyai intel. Ini betul. Intel yang boleh dikatakan terbaik, Mossad. Dan juga Israel memulai drone. Dengan Iran pula, kita tahu Iran ada senjata terbaru, terkini, ternau. Ialah hypersonic. Dengar ya, bukan supersonic, hypersonic. Hypersonic ini Fatah 1, Fatah 2. Apa kekuatannya ialah hypersonic ini? Dia 15 kali lebih cepat daripada speed of sound. 15 kali, 15 times faster than the speed of sound. Itu tak. Dan dalam masa yang sama juga dia boleh masuk sampai 8,500 km masuk ke dalam daripada Tehran dia atas. Ini dia kekuatan dia. Dan dalam masa yang sama Iran juga seperti saya katakan tadi memiliki rakyat yang ramai. Dan dalam masa yang sama juga harus diakui bahawa Zionis Israel BlackRock memiliki lebih daripada 80 buah bom nuklear yang telah disimpan di Negev Desert. Ini telah diumumkan. Tak semua tahu bahawa Israel memiliki bom. Ini kekuatan dan ini kuat. Tapi dalam masa yang sama juga Iran mulai ramai tentera-tentera. Ini kekuatan dia.